Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Malaysia. Oke, hari ini aku mau pergi mengajak kalian melihat suasana kereta api bawah tanah di Malaysia ya. Aku mau naik kereta api bawah tanah yaitu MRT ya. Dan entah aku mau pergi kemana. Yang jelas aku akan coba naik MRT bawah tanah ini untuk mengelilingi. Ya seperti biasalah, aku suka benda-benda yang gak pernah aku buat ya. Nah, stasiunnya di bawah. Stasiun MRT-nya di sana. Di sebelah sana pun ada. Tapi kita akan naik di dalam Bukit Bintang tuh ya. Nah, di bawah kita ini ada LRT bro. Ada stasiun MRT di sebelah sana tuh. Kita naiknya sebelah sana nanti. Stasiun sebelah sana ada. Sorry. Sana nggak puasa. Money back. Nah, MRT-nya di tengah-tengah kota, jadi keren kan? Di sebelah sana pun MRT-nya ada. Dan di atas itu LRT, monorail. Oke, jadi saya akan menaik dari stasiun Bukit Bintang. Ini adalah stasiun LRT bawah tanah di Malaysia. MRT ya, bukan LRT ya. MRT itu. Lihat orang. Kalau ini bus gratisnya. Jom kita turun dulu ke dalam. Tapi sayang ya, dia nggak ada lift. Di sebelah sini nggak ada eskalator yang turun atau lift. So terpaksa kita jalan. Dalam ya. Kemarin kita di Singapura pun macam ini. Kita naik MRT bawah tanah. Mana pembosnya? Oke, kita udah sampai di dalam. Nah, sini ada jual masker. Inilah suasana di dalam ruangan MRT. Nah, tempat kita beli tiket kayak gini bro. Kalau kalian malas dekat counter, so kalian boleh beli tiket di mesin-mesin ini. Ini mesin tempat kita beli tiket. Macam di Jakarta juga bisa ya. Kalau di Jakarta kan di luar tuh, di dalam pun bisa langsung counter, sama aja. So sekarang saya sudah punya card. Nih card dia. Tak perlu isi ya. Soalnya masih ada isi yang kemarin. Dan di sini nggak ada petugas-petugas mau larang kamu, mau jaga gitu ya.
Oke. Wow. Tinggi dia punya ini ya. Stasiun Bukit Bintang ini dalam dia. Ada dua kawasan, kawasan Damansara. Ada dua tingkat ya. Yang sebelah sini kayaknya mungkin, oh saya akan naik di sebelah sana bro. Saya sudah salah ya. Sepatutnya saya naik di Kajang tingkat kedua ya. Tapi sekalian kita jalan-jalan lah ya. Kita lihat suasana ini dulu. Wow, dia dua tingkat dia buat. Keren malasnya ini. Saya suka benda-benda yang nggak pernah saya jumpa, itu saya suka jumpa ya. Oke, berhubung kita akan naik lagi, so kita naik lagi ya. Wow, tinggi bro. Luas ya. Dalam dia buat dulu ini. Nah, sepatutnya kita ke sini, bro. Tuh, LRT-nya udah sampai. Kalau turun satu tadi, berarti kita lewat tangga bro. Yang tadi itu ke Damansara ya. Kalau yang tadi itu, so kita turun lewat sini. Saya lupa. Nah, kita lewat sini bro. Oh. Tadang. Oh, turun lagi. Oke. Jadi kita udah sampai. So orang sepi sebab baru pada naik orangnya. Biasa rame ya. Nah, beginilah suasana di terminal suasana stasiun MRT bawah tanah Malaysia. Ini aku naik ke arah Kajang, tapi aku nggak pergi ke Kajang ya. Aku mau pergi ke, ya nanti kita lihat. Aku mau pergi kemana nanti kita lihat ya. Ya, stasiunnya gini. Ini tempat kita nunggu. Ada Amway 1. Tadi aku turun ke bawah ya. Ini yang ke Damansara. Tuh, luas. Ini kalau jam kerja nih ramen. Perhatian, amalkan cara sosial 1 ketika Anda menggunakan angkutan awam bersama memutuskan rantaian COVID-19. Oke, jadi beginilah suasananya ya. So sekarang kita lagi tunggu dulu. Kita lagi tunggu dia punya MRT. Jadi apa benda, kita tunggu MRT kita sampai. Oke, ternyata aku udah salah lagi. So sekarang aku kena naik lagi ya ke atas. Jam kita naik lagi terus turun ya. Ternyata tadi udah benar ya. Kalau mau pergi ke sana, ke yang aku mau tuju itu, kita kena turun ke bawah dulu, barulah kita naik. Saya sudah salah pula tadi. Gak apa-apa ya. Jom kita turun dulu. Kita turun balik. Cemana saya ini? Cakep, udah sering ke Malaysia, tapi nyasar pula aku nih. Bukan nyasar ya, aku ada tujuan, tapi ternyata aku udah salah mau pergi.
Aku turun lagi. Kalau ini betul, nanti aku kesini. Jom kita tunggu dulu MRT-nya. Oke. Wow. Oke, jadi kita udah sampai. LRT-nya udah sampai, MRT-nya udah sampai ya. Segera masuk dulu. Ramai orang Malaysia guna MRT ya. Jalan dulu. Ini sekarang kita lagi di dalam tanah bro. கூட்டம் கூடிக்கிட்டே தான் இருக்கு. புக்கிட் பிந்தாங்க வெளியாகி மல்லிகா ஸ்டேஷன் போயிட்டு புக்கிட் பிந்தாங்கலேருந்து வெளியாகி மல்லிகா Interchange station with Anand and Sripatali line. இல்லையா? அப்படி போயிடும். ஏன்னா பேபி பார்த்து வரலாம். சரி சரி ஓகே தான் ஓகே தான் ஓகே தான் ஓகே தான் Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Sripatali line. இல்லை அங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபோன் அடிக்க சொன்னாங்க. பேபி அம்மா நம்ம வந்து கேரளா ஏற்றினாலே ஏற்றுவாங்க. அப்படியே எடுத்துட்டு பூச்சோம் போகிறோம். இல்லை பூச்சோம் நம்மள பூச்சோம் போக சொல்லிடுவாங்க. ஆமாம் அதான் Ini adalah stesen Merdeka. பேபி இல்லையோ பேபி இல்லைதான். ஆனால் பாட்டியோட ஒரு வருஷம் நம்மளே ஏற்றிக்கலாம். பேபி ஒரு வாரம் அவங்களே பார்த்து சொல்லுவாங்க. அம்மா வாங்கிட்டு நாங்களும் மாமா வாங்கிட்டோம். நீ எல்லாம் அப்பா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பண்ணி யோசிச்சுவாங்க. அதுக்கு ஒரு ஆள் அம்மா வாங்கிட்டோம். Doctor of nothing is good. Station Station Sambungan KTM. Oh, kita udah sampai Pasar Seni. Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya dan stesen Sambungan laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni.
This is an interchange station with Kelana Jaya Line and connecting station to KTM Line. Exit to the Jarang right orang door. Indonesia ya di sini ya. Untuk wanita mengandung, makan aman. Oke, jadi kita udah turun di stasiun Pasar Seni. Saya tuh suka lihat suasana yang baru ya, yang nggak pernah kita lihat atau apa. Jadi beginilah suasana di stasiun Pasar Seni. Nah, sekarang kita lagi di dalam tanah ya. Yang naik satu. Canggihnya lagi di stasiun ini, di atasnya kita langsung terhubung dengan MRT Kelana Jaya ya. Kalau ini MRT Damansara Kajang. Dalam ya. Nah, dia terhubung ya. Kalau kalian mau itu Rapid KL, kalian boleh lihat. Kalau kalian mau kemana? Oh, di sini dia. Wih, luas stasiun ini ya. Dulu macam mana dia korek ini Malaysia terbaik lah. Dan jangan tanya lah ya. Memang kalau masalah MRT itu apa, Malaysia best. Dia punya eskalator banyak kali. Ada 4 eskalator. Oke, sekarang kita udah keluar di dalam tanah. Kita langsung disambut sama bangunan tertinggi. Cukup panas ya. Nah, kalau kita udah sampai sini, bagi kalian yang mau naik LRT Kelana Jaya, kalian boleh sambung naik ke atas ya. Jom kita naik sekejap ya, biar kalian lihat. Ini kita belum dicas ini, kalau belum keluar belum dicas ya. Kelana Jaya. Nah, kalau yang ini stasiun Kelana Jaya. Oke. Berhubung saya di sini, saya akan kasih lihat. Nah, itu adalah bangunan tertinggi di Asia atau di Malaysia ya. Kedua di dunia. Tinggi kali, bro. Terbaik lah dia buat ya.
Kita tunggu. MRT-nya belum sampai. Orang-orang lagi tunggu MRT. Inilah suasana stasiun MRT LRT Kelana Jaya. LRT Kelana Jaya ini dia masuk ke dalam tanah juga ya. Dia orang-orang lagi nunggu. Tuh, LRT-nya udah mau sampai. Kita tunggu LRT-nya ya. Sebelah sana sampai ya. Kelana Jaya. Kita sampai. Sebelah sana pun sampai ya. Kedua dia sampai. Emang nggak ada supirnya. Rapid KL. Orang-orang suka banget. Anda sila berdiri di belakang stasiun. Anda hendak memasuki kawasan trek. Untuk bantuan, sila hubungi pegawai kami. Terima kasih. Attention, for safety, please stand behind the yellow line. Do not enter the track area. Should you need assistance, Ramai please bro. contact our customer service officer. Ramai sekali. Banyak orang. Jom kita tunggu yang sebelah sini ya. Nanti dia akan datang di sebelah sini. Tapi kayaknya aku nggak tunggu lagi. So sekarang saya turun aja lah ya. Jom kita turun bawah. Oke, setelah sampai sini kalau kalian keluar barulah dipotong ya. Dulu di sini banyak kali orang Indonesia, tapi sekarang udah jarang banget kita jumpa orang Indonesia. Sekarang banyak orang Melayu yang keluar. Oke. Tuh, tempat beli kuenya di sebelah sana. Oke, buat kalian yang mau naik MRT atau LRT, silakan coba ya. Saya suka jalan-jalan macam ini. Relief ya. Dia langsung sambung nih bro. Dia punya sungai. Oke, jadi kita udah sampai di sini. So, setelah sampai di sini ada jual, ada warung-warung kecil. Mungkin banyak yang rindu suasana ini ya. Dulu anak-anak Malaysia ini banyak kali nongkrong-nongkrong ke sini sebelum mau balik atau mau pergi. Nah, beginilah suasananya ya sekarang ya. Jadi buat kalian apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya.
Bye.